Korang ingat tak hari tu Abang Jubah ada buat video pasal kereta ni. Dan Abang Jubah bagi tahu yang kereta ni mungkin total loss. Dan akhirnya jawapan Abang Jubah, kereta ni insurans dah consider sebagai total loss. Untuk video kali ni, Abang Jubah nak bagi tahu selepas kereta ni total loss, insurans buat apa dengan kereta ni? Bila kereta ni dah total loss, insurans akan membayar pampasan dekat owner. Macam mana cara insurans bayar? Korang komen part 2. Insurans dah bayar je pampasan ni dekat owner. Kereta ni adalah hak insurans, bukan hak bengkel ataupun bukan lagi hak Abang Jubah. Insurans, dia akan retender semula kereta ni ataupun dia jual semula kereta ni kepada sedarai panel repairer diorang sebagai scrap ataupun wreck. Bila dah ada panel repairer yang beli, barulah kereta ni boleh dilupuskan ataupun dijual semula sebagai spare part alat ganti. Macam mana pula kalau tak ada bengkel panel repairer yang beli? Kalau korang nak Abang Jubah jawab, korang komen pula part 3. Macam biasa, yang tak tahu dah tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Like, follow, comment, share. Kita jumpa kat next video. Assalamualaikum.